Bayangkan anda sedang menunggang di jalan raya dengan angin sepoi-sepoi menyapa wajah, dan semua mata tertumpu kepada anda, bukan kerana bunyi enjin, tetapi kerana gaya warna matte blue yang begitu memukau. Inilah Yamaha Y16ZR 2025, sebuah mesin yang bukan sahaja tampil dengan reka bentuk agresif, tetapi juga membawa teknologi dan prestasi ke tahap baharu dalam segmen kapcai. Yamaha Y16ZR 2025 dalam warna matte blue, juga dikenali sebagai Emerald Pearl, telah dilancarkan secara rasmi di Malaysia pada 8 April 2025 dan kini menjadi salah satu pilihan warna paling menarik dalam segmen motosikal mob berprestasi tinggi. Warna matte blue ini menggantikan warna-warna lama seperti Violet Night dan Ocean Neon, memberikan imej segar, moden dan agresif kepada Y16ZR. Dengan harga sekitar RM11,398, tidak termasuk cukai, pendaftaran dan insurans, model ini turut disertakan hadiah percuma kunci cakera Yamaha bernilai RM100. Dari segi enjin, Y16ZR 2025 masih mengekalkan enjin 155 cm3 1 silinder SOHC penyejukan cecair dengan teknologi Variable Valve Actuation (VVA), memberikan kuasa maksimum 17.7 tenaga kuda pada 9.500 revolusi per minit dan torque 14.4 Nm pada 8.000 revolusi per minit. Ia dipadankan dengan kotak gear 6 kelajuan serta sistem clutch jenis assist dan slipper yang memberikan penukaran gear lebih lancar dan selamat, terutama ketika menuruni cerun. Motosikal ini juga dilengkapi dengan brek cakera hadapan dan belakang serta sistem ABS saluran tunggal pada roda hadapan, memberikan tahap keselamatan yang lebih tinggi. Dari aspek reka bentuk, Y16ZR tampil dengan gaya agresif underbone, lampu LED penuh, panel meter digital LCD yang memaparkan kelajuan, gear, tahap minyak dan pelbagai maklumat penting. Suspensi hadapan menggunakan fork teleskopik manakala belakang menggunakan monoshock boleh laras mengikut beban. Tayar bersaiz 90/80 di hadapan dan 120/70 di belakang dengan rim 17 inci menambah kestabilan sewaktu tunggangan laju. Berat keseluruhan hanyalah 119 kg, menjadikannya sangat mudah dikawal dalam kesesakan bandar. Kapasiti tangki minyak ialah 5.4 liter, cukup untuk perjalanan sejauh 250 km bergantung pada gaya tunggangan. Warna matte blue menjadikan motosikal ini sangat menonjol di jalan raya, sesuai untuk penunggang muda yang inginkan gaya serta prestasi. Yamaha Y16ZR 2025 juga menerima pengiktirafan sebagai kapcai terbaik tahun ini oleh Biggest Republic kerana gabungan teknologi canggih, prestasi mantap dan sokongan alat ganti yang meluas. Kesimpulannya, Yamaha Y16ZR Matte Blue 2025 bukan sahaja kelihatan menawan, malah menawarkan pengalaman tunggangan premium dalam kategori mob di Malaysia.